Geng Afrika tengah standby untuk mencari rezeki. Alhamdulillah. Summa Alhamdulillah. Jom, jumpa. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita baru saja selesai solat Isyak. Dan malam ini kali ketiga USN bawa jemaah lelaki yang nak membuat jubah segak di Utaibiyah. Ada juga yang tak ikut, yang mengirim pun ada sebab ada sukatan apa kan. Jadi senang kan. Ada sukatan beres. Jadi tak payah nak ikut pun tak apa. Nak ikut lagi bagus kan. Nak bayar duit taksi ni. Kan. La ilaha illallah. Jemaah dunia yang pulang ke hotel. Tapi yang ni kira dah kurang ni. Dah kurang dah. Ya, dibandingkan dengan awal-awal hari tu, ini dah kira jauh kurang. Ya, sabil air yang diagihkan untuk mereka minum. Allahu Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Memandangkan visa umrah telah dibuka, jadi Mekah dah mula ramai balik dah. Visa umrah dah dibuka untuk semua negara. Yang nak apply boleh apply. Cuma saya dipahamkan ada term and condition yang baharu. Ya. Dengar ceritanya nak dikot-kosakan umrah ni dengan nusuk. Dah macam haji. Lepas ni buat umrah kena pakai kad nusuk. Wallahu alam. Mungkin ya, mungkin tidak. Alhamdulillah, taksi kita dah menunggu. Tuan taksi dah sampai dah. La ilaha illallah. Alhamdulillah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Mustahil lepas kita bawa jubah segak, kita makan romansia. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nasi mandi ayam, tapi kita kambing mandi habis. Yang ada mandi sup. Ni dia. Subhanallah. Oi, itu dia. Mendunia. Masya Allah. Tuan cari sedikit. Ni dah hotel kita. Kembara. Gelap dah. Kelas. Kullu syairu. Siapa yang duduk sini tuan? Umrah. Jauh ke masjid? Jauh. Mungkin one day
Tak ada mustahil kan? Tak mustahil kalau ini menjadi tempat yang paling dekat. Sampai 10-15 juta datang, mana nak duduk lagi kan? Betul tak? Sahih. Lapang dah syarikat sedikit ni. Qabla dhalik nahnu sakin fi hadha funduk nusuk Syair. Nimshi ala tariq ila Jamarat. Mabit Jamul Tashriq 11 12 13 نفر أول نفر ثاني إن شاء الله صالح قادم.